Dah berapa lama kerja sini? Malaysia. 4 tahun. 4 tahun. Ini you punya motor. You beli. Bos bagi. Sebab you kerja dengan dia. You tahu you tak boleh ada kenderaan. You tak tahu. You tahu tak you tak boleh bawa motor? Tak boleh. You tahu tak? Tak tahu. Bos tak cerita. You sebagai pemegang kad UNSCHR. Betul. You tak boleh bawa motor. Ini motor kita terpaksa sita lah bawa balik office. Ini hari kita angkat ini motor balik office. Tapi nanti owner motor boleh tuntut balik semula. Bukan kita ambil untuk selama-lamanya. Boleh angkat balik semula. Tak ada masalah. Cuma you tak boleh bawa. Next time pun jangan bawa. Boleh? You ada lesen? Tak ada lesen? Sudah lama? Berapa lama di Malaysia? 12 tahun. Lama. Ini motor siapa punya? You pinjam ke you beli? Tapi you pegang ni lah. Ini kad lah. Selama 12 tahun pakai ini kad lah. You tahu tak you tak boleh ada motor, tak boleh bawa motor? Tahu lah. Tapi ini motor kawan punya lah. Kawan tu Melayu. Dia ada lesen lah. Dia tahu lah you pinjam. Ini motor kita bawa balik JPJ dulu. Dalam bahasa undang-undangnya sita lah. Kita angkat bawa balik dulu. Nanti you suruh kawan you, ini owner motor, datang JPJ, mari ambil.